rindu. Okey, masuk. Masuk hujan ke naik atas? Masuk hujan. Hai guys, Assalamualaikum. Hari ni nak bawa korang pergi Slim River, Perak. So kali ni saya nak bawa pengalaman pertama saya dan juga anak-anak saya untuk berkemah. Dan ialah first time. So, saya nak bagi diorang ke sini sebab nak bagi diorang ada experience, pengalaman bermalam, aktiviti camping ni. So ini adalah first time kami ke sini. Dan dalam keadaan ni tengah nak set up semua barang-barang yang saya dah bawa untuk persediaan. So first time kami pergi ni memang saya plan untuk 1 malam sahaja. Tapi sekiranya kalau lulus dalam percubaan ini, mungkin boleh buat 2 malam dekat sini. Okey, jom. Mama rindu. Dekat sini lah tempat yang kita pergi tu. Kita tengah set up. Maklumlah first time kan, jadi macam agak-agak jugalah nak buat apa. Dia boleh belajar kan, dia dah belajar nanti barulah kita boleh improve dan improve lagi. So sebab husband ada asas dia, sebab dia pernah dia bekerja banyak buat student. Dia banyak buat student, dia adalah asas-asas dia. Pada saya memang zero knowledge. Dia banyak belajar daripada YouTube, dia juga daripada orang untuk research macam mana nak pasang kemah, macam mana nak set up, itu semuanya. So perkara asasnya kita buat basic sahaja kan. Sebabnya nak pengalaman dulu. Dah okey, maybe akan improve lagi. So tengoklah nanti. A few moments later. Sebab saya tak pernah ambil ikan tu macam ayah dengan ibu. Dah, ayah dah siap ni. Memang best sebab satu tempatnya sebab saya memang milih untuk wild package untuk yang macam detail sikit. So macam redup lah kawasan ni. Kedua adalah sebab saya fikir tempat ni anak-anak saya boleh mandi kat sini. Cuma yang tak bestnya bila kita dah mandi kat sini, tiba-tiba datang orang, datang nak apa, nak mandi kat sini. Lepas tu diorang tangkap ikan beramai-ramai kat sini. Macam tak best lah kan. So macam tak tahu nak cakap, macam dari tempat saya dah di crowded. Dan kan ada lagi tempat yang lain-lain tu boleh mandi, cuma tempat yang saya tu di crowded. So tapak yang saya dari L1. So rasanya kalau next kalau saya datang mungkin saya ambil tapak L3 ke L4 ke untuk saya boleh mandi kat sini, privacy. So tak adalah dengar bising-bising kat sini kan. Air kera-kera. Air kera-kera. Akak jangan main balik air. Akak tak boleh ni. Baik, kata tu. Kena tu. Itu proof. Betul.
Apa hal dulu? Setuju. Weh, korang ni sebenarnya saya tertakat. Jangan. Cantiknya. Wow, cantiknya. Ah? Tadi. Jangan takut. Biar dia. Ayah elok nyamuk ke apa. Tadi nyamuk. Tak ada pun. Biarlah dia. Kau buat tak tahu je lah. Dia kata nyamuk, dia kata apa, tak kuat manusia ni, aku gigit lagi. Dia buaya, dia gigit sekali, lepas tu tak ada gigit dah ya. Kawan. Daging. Bau dia. Sampai. Bau aroma dia. Tak senggong. Oh. Berasa okey tak? Kau jadi mainan ke apa? Tak. Teman-teman. Ada orang lah. Udah dah kita kakak. Tak tanya banyak. Ini juga. Cepat-cepat. Itu daun. Tak lah. Itu keserakan macam kulit pisang. Manusia. Itu kata dah. Jangan buat siapa rata-rata. Hanya monyet sahaja yang Siapa yang ingat tak kat mana tu? dekat Perlis. Boleh ke? Dia kata jangan buat buat sampah rata-rata. Hanya monyet yang boleh buat rata-rata. Tengok monyet buat sampah rata-rata. Jadi ni dekat rumah tu siapa? Siapa yang Kakak, Dija. Tak kisahlah. Abang. cepat tengok. Tahu fish tu je nanti senang makan. Dah. Dah habis dah? Fish habis semua? Ada. Semua bagi kosongkan. Orang nak makan baru ambil kuah dia. Sekejap. Baru. Cik tengok tu. Kawan dia PM tepi dia. Elmi. Camping tu asyik pergi camping. Dah tu. Bagi dia hilangkan air dulu. Kali je lah. Morning. Hari kedua dan hari terakhir saya berada di sini. So semalam tidur semalaman masing-masing semua liner. Dan anak-anak pun rasa nak repeat lagi. Dia kata best. Dah first time kita nak buat trial dulu. So pagi ni kita buat breakfast. Malam kita orang tak buat bakar-bakar tau. Sebab biasa family kami memang jenis tidur awal. Jadinya kalau bakar-bakar tu setakat nak makan pukul 8 malam 9 malam tu memang takkan makan lah.
Kita decide memang nak buat bakar-bakar, nak makan steamboat ke semua tu, semua di awal pagi. Pagi ni kita dah jalankan dulu dengan bakar dan juga steamboat. Breakfast dengan menu ni. Diorang pun dah makan. Ayah dah dah siap makan dah. Dia pun dah siap masak. Tengah tunggu menu kambing dan juga ayam yang saya perap. Breakfast pagi ni. Kalau pagi-pagi makan pagi ni semua bersemangat dah. Pagi dah lapar. Tambah lagi suatu apa dengan suasana yang macam ni. Lagilah cepat lapar kan. So, kita belanja view. View di pagi hari. Yes, rasa best duduk di sini. Tempat kot ni itulah dia. First kami datang sini pagi semalam kan macam yalah tempat kita, tapi orang boleh mandi kat sini. Sebenarnya dia ada pot-pot. Setiap tempat tu memang pot untuk kita mandi di sini. Jadi hari ni kita nampaknya macam belum lagi. Dan check out hari ni dalam pukul 3 petang. Sebab kata dari pukul 1 dah kemas-kemas. So kita pun dah makan kat sini. Jadi view dia. Nak bermakan makan pagi ni lagi selera orang daripada makan malam. Saya masak siasat dari rumah. Menu saya menu ayam kicap dan juga bawa nasi siasat buat bekal. Menu sampai petang lah. Diorang memang makan dalam sebelum pukul 8 diorang dah settle makan menu yang tu. Diorang pun tak kisah, makan simple-simple je. Pagi ni baru nak makan panas-panas. Ya. Yes. Seronok ke? Seronok. Habis lagi satu. Sejuk. Bagaimana sejuk? Hari ni memang seronok. Hari ni memang seronok. Tapi Hari tak seronok. So kat tempat ni yang mengalir ke sana lah. Ini blok C, A, B, C. Macam tu lah. Ni L. Saya tak ingat lah dia punya tu. Tapi pot dekat sini memang ramai. Kalau untuk orang yang campus yang dekat-dekat tu, semua dekat sini boleh mandi. So dekat sini tempat yang ni lah. Nampak? Dia mandi dekat sini, batu-batu lah banyak. Cuma kalau nak mandi dekat air tu, dekat situ pun ada. So dari tempat saya tu boleh dekat situ. Dari atas ni berturun kat sana. Okay. So ini tapak memang nampak hutan-hutan sikit kat sini lah, nampak. So nampak ni tapak saya. Dan ini adalah kampus yang ada di hampir hujung sekali. So, kalau nak privacy tu dekat kena hujung sekali. Ada 1, 2, 3, 4. Ni 1. Ini 1. Ni 2. Tak ingat lah dia punya tu. Ini 1. 2. Ni tapak dia. Ini dah ada dah, orang tu dah check out dah. Ni L3 dan L4. So kat sini
Boleh. Ini dia punya plug. Ini L3 dan L4. So dekat sini pergi ke sini nak tengok view dia. Okey tak kan? Ni L3 dekat. Dekat. Kita toilet dah. Jadi dekat L3, L4. Oh situ L2. So L2 tu spot okey juga. Mandi kat situ. Kat sini pun boleh. Oh okey. Pula kalau nak mandi, duduk kat atas dengan fire, tempatnya mandi kat tengah-tengah ni baru pergi kat sini. Tempatnya rendah sikit lah daripada yang atas ni. So saya dapat tunjuk L3 dan L4 sebab ni tak ada kampus lagi. Yang sana ada kampus tu saya sangat menjaga privasi kampus. Nanti kalau rasanya nak duduk kat ujung tu boleh L6 di sana agak privacy jugalah nak duduk situ kan. Jadinya okey lah kalau korang yang tetapi jauh dari toilet lah. Toilet kat sini. Kalau nak dekat toilet L1, L2, L3, L4. Okey. Ya. Tarik. Stop. Tolak.